Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa ta illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab dia Syarah Hadis Jibril, sehinggalah perkataan beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuddiltu 'alal anbiya. Situ. Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. U'titu jawami'al kalim wa nusirtu birru'bi wa uhillat li ghanaimu wa ju'ilat li ardu tahuran wa masjida wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyal nabiyyun. Maksudnya, aku dikurniakan dengan kelebihan berbanding dengan nabi-nabi lain itu. Sebelumku ada 6 perkara. Ni benda Nabi Muhammad lebih daripada nabi-nabi lain. Nabi Muhammad diberi kelebihan 6 perkara lebih berbanding dengan nabi-nabi lain. Kok Nabi sebut dah, secara hakikatnya Nabi Muhammad banyak kelebihan dia berbanding dengan nabi-nabi lain. Sekalipun lagu tu, semua nabi-nabi itu kedudukan dia sangat tinggi dan hebat. Manakala di dalam kenabian yang hebat berlaku tu, nabi yang paling hebat. Dalam hadis ni hanya sebut 6 perkara. Banyak lagi sebenarnya. Cuma hak Nabi sebut 6 perkara. Tak menunjukkan hanya 6 ni sahaja. Pertamanya, aku dikurniakan jawami'ul kalim. Apa maksud jawami'? Jami' maknanya merangkumi. Kalim percakapan. Aku kecek sikit tapi makna dia baik. Perkataan yang sedikit tapi maknanya mendalam dan mencakupi semua aspek. Maksud belakang. Dia kecek sikit, maqalla wadalla. Perkataan sedikit tapi makna dia sangat banyak. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Ni menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad di dalam ilmu bahasa dan keilmuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kecek so perkataan. Hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu ni. Macam-macam ulama berbahas mengenai perkataan Nabi. Kelebihan, fawaid yang dapat diambil daripada perkataan Nabi.
Keduanya, aku diberi bantuan di dalam peperangan dengan ketakutan pada diri pihak musuh. Nusirtu birru'bi. Aku ditolong dengan perasaan gemetar. Ni kelebihan mukjizat Nabi. Nabi Muhammad kalau dia nak perang dengan orang kafir, mana-mana orang kafir, sebulan lagi nak perang, orang kafir tak boleh nak tidur tu. Nak tidur tak jenera, nak makan, sangat-sangat takut dan gemetar. Kerana nak berperang dengan Nabi. Maka apabila seorang itu takut, seorang itu tidak tenang, maka masuk di dalam peperangan jadi kucar. Tidak tenang, hati tidak tenang, maka jika berlaku gapo-gapo cepat nak lari. Tu rok. Dihalalkan bagiku harta perang, harta rampasan perang, harta ghanimah dipanggil. Kita kalau perang dengan orang kafir, kita akan dapat harta orang kafir itu secara percuma. Kalau kita bunuh orang kafir, boleh harta orang kafir itu direct. Kalau kita tak bunuh pun, masuk perang saja, tu pula ada habuan pula. Harta. Zaman dulu orang Islam kalau perang dengan orang kafir sebelum daripada zaman Nabi Muhammad, maka kalau kita perang boleh harta, tak boleh ambil harta tu. Lagu mana dikumpulkan di satu tempat, maka ditunggu sebentar. Maka akan mari satu api daripada langit menyambar harta tu hilang. Yup. Baik. Orang perang tak boleh ambil harta, tak boleh ambil harta. Tu syariat zaman dulu. Manakala zaman Nabi Muhammad, halal hukum dia mengambil harta perang. Harta rampasan kita ambil daripada orang kafir dengan cara perang. Gapo lagi kelebihan Nabi Muhammad? Bumi dijadikan bagiku suci dan boleh menjadikan tempat sujud. Orang dulu, umat dulu kalau nak semaya, tak boleh semaya koksi-koksi. Kita umat Nabi Muhammad ni kelebihan, bertilah mana-mana asal tak ada najis boleh semaya berlaku. Atas wakah, bawah pohonnya, mana saja tidak ada najis boleh semaya. Umat dulu tak boleh semaya lagi ni, tak boleh semaya kosi-kosi. Berhenti tengah jalan nak semaya tak boleh. Dia kena semaya di tempat yang khas. Ada satu tempat dia panggil biara dia lah. Dia panggil sauma'ah. Tempat ibadat dia. Tak boleh dia semaya kosi-kosi. Beza dengan kita umat Nabi Muhammad ni diberi kebebasan. Masuk saja waktu semaya, asal saja cukup syarat, okey bismillah, tak ada masalah apa. Aku diutuskan untuk sekalian makhluk, kelebihan lagi Nabi Muhammad. Manakala Nabi sebelum daripada ni bukan semua makhluk. Nabi ni dia ada kawasan dia. Ada Nabi tu diutuskan di Iraq, ada di Palestin, ada di Mesir, sekitar tanah Arab tu, ada di Mekah, ada di Oman, ada di Yaman, ada ikutlah mana-mana. Tapi tidak menyeluruh. Amerika, Red India. Jadi Nabi-Nabi dia ada kawasannya. Hak disebut di dalam Al-Quran dan hadis, hanya Nabi-Nabi yang berada di sekitar tanah Arab saja. Kalau Nabi Musa tu Mesir sikitlah, masuk kepada benua Afrika. Manakala Nabi-Nabi di tempat lain, Nabi di Malaysia, Nabi di Melayu, Nabi di Cina, Nabi di India, Nabi di Amerika, Nabi-Nabi di Meksiko, Nabi-Nabi di tempat jauh tu tak ada maklumat. Yang haja hok kita terima maklumat Nabi-Nabi hok berada di tanah Arab sahaja. Nabi sebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ada cerita-cerita Nabi yang kami beritahu kepada kamu, ada hok cerita kami tidak beritahu kepada kamu. Jumlah Nabi ni terlalu ramai. Likulli qaumin had. Setiap kaum dan bangsa itu adalah petunjuk dia, yakni Nabi-Nabi yang memberi petunjuk. Maka tidak mustahil kalau orang Melayu kita, orang Nusantara kita ni ada Nabi, tidak mustahil. Cuma maklumat tu tidak ada. Kajian tak boleh nak bayar ke mana. Tidak pasti.
Maka beza dengan nabi-nabi dulu. Nabi dulu kawasan dia saja. Hak kalau di Mekah, Mekah lah. Kalau hak di Jordan, Jordan lah. Kalau hak di mana-mana, Palestin, Palestin lah. Dia tak pergi merebak pergi dakwah palai. Beza dengan Nabi Muhammad, utusan dia ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus ke kamu ya Muhammad kecuali kasih sayaku untuk seluruh alam. Alam seluruh. Semua orang Eropah ke apa dia? Maka siapa dia yang akan sebar ke dakwah ni? Umat-umat dia. Pengikut-pengikut kepada Nabi Muhammad akan menyebar ke agama ni untuk seluruh alam. Wajib dikena sebar ke. Selagi mana tahu ada manusia, pergi dakwah situ supaya menerima pengutusan kenabian Nabi Muhammad. Maka tugas ulama bagi umat Nabi Muhammad, tugas dia seperti nabi-nabi bagi umat dulu-dulu. Mendakwah, ajak orang kepada agama. Beza dengan orang dulu tak ada buat lagu ni. Sebab itulah ada disebut ulama ul ummati kal anbiya bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabi bagi bani Israel. Lepas tu apa dia lagi? Nabi kata, dan aku penyudah bagi para nabi yang dahulu. Ditutup nabi itu dengan aku. Habislah cerita nabi, semua habis dah. Kita rasul lagi-lagi lah. Nabi pun tak ada dah, rasul lagi-lagi lah tak ada. Jadi Nabi Muhammad ni penyudah segala nabi dan rasul. Tak ada dah nabi dan rasul lepas pada Nabi Muhammad. Sudah situ. Dalam hadis Nabi sebut, aku dengan nabi-nabi dulu itu seperti perumpamaannya seperti seorang yang membina istana. Seorang laki-laki membina satu istana yang sangat indah. Di dalam keindahan itu, tiba-tiba laki-laki itu tidak meletakkan satu bata. Kurang satu bata daripada tu. Maka dia pun memanggillah orang untuk melihat hasil usaha dia, hasil buatan dia tu. Maka semua orang puji istana dia. Lalu, oh Masya Allah, puji. Cuma satu benda saja yang dia kritik. Apa? Dia kata, Allah, ramai yang melihat indahnya istana tu, tetapi keluar daripada mulut dia, kalaulah dia letak bata tu, so lagi tak cukup bata tu. Kalau letak, sempurna dah. Istana ni tidak ada tandingnya dah kerana keindahan dia. Kecuali sabatan ni yang kurang. Maka Nabi Muhammad kata, ana tilkal libnah. Akulah bata itu. Yakni yang menyempurnakan, yang melengkapkan kejadian istana yang indah. Sebagaimana kenabian itu disudahkan dengan aku, akulah yang melengkapkan dia, menyempurnakan dia. Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi daripada Sayyidina Abu Hurairah. Nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa asma'u. Nasab keturunan Nabi dan nama-nama Nabi. Kita kena tahu nasab keturunan Nabi. Lah ni orang kadang-kadang tukar lagi nama. Orang Arab ni kena ingat 5 nama baru tak tukar. Muhammad bin Abdullah, ramah. Muhammad bin Abdullah ramah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib pun ramah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, baru temu. Biasa 5 nama jarang sama. Kalau 4 nama mungkin ada lagi. Tapi kalau 5 nama hampir tidak akan berlaku tersilap. Maka kita kena hafal 5 nama Nabi supaya apa yang kita sebut di dalam syahadah kita, Muhammad Rasulullah tu, kita tahu Muhammad yang mana. Kalau Muhammad bin Abdullah saja, terlalu ramai Muhammad bin Abdullah. Maka perkataan Muhammad Rasulullah kita lagi tidak sempurna. Kena Muhammad bin Abdullah, hak kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib Abu Hashim bin Abdul Manaf. Hak tu baru jodoh.
Dia kata baginda penghulu. Penghulu yakni ketua, sayyidu. Insan yang sempurna, insanul kamil, manusia yang sempurna. Manusia yang Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadi ke di atas muka bumi ini khalifah, pengganti diriku. Inilah insanul kamil, manusia yang sempurna. Pembuka bagi segala yang tertutup. Al-Fatih. Pembuka segala itu. Dan penutup sekalian Nabi-Nabi. Nasab keturunan Nabi, nama dia Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, ayah dia nama Abdullah. Bin Abdul Muttalib. Ayah dia ada ramai adik-beradik. Abdul Muttalib ni ada 11 orang anak. 11 orang, tak silap ambo anak. Tak silap ambo 11 orang anak. Hak paling bongsu sekali nama dia Abdullah. Anak dia yang paling ia sayang. Dan anak dia yang paling comel sekali nama Abdullah. Abdul Muttalib ni raja Mekah pada masa tu. Ada berlaku satu peristiwa menyebabkan dia menazar nak bunuh anak dia. Adalah peristiwa gali telaga Zamzam. Akhir sekali dia menazar, kalau saya dapat anak lebih daripada 10 orang, saya akan sembelih seorang. Dia menazar lagu tu. Pada masa dia menazar, anak dia baru seorang baru. Seorang anak dia. Anak tua dia. Lepas pada dia menazar, Allah Ta'ala beri kepada dia anak pula. Berat. Akhir sekali dapat 11 orang anak. Hak paling bosu sekali Abdullah. Lepas pada dapat dah 11 orang, maka dia pun panggil anak dia semua pergi depan Kaabah undi. Dia kata aku dulu pernah menazar. Dan aku akan buat nazar aku. Aku janji kepada puakmu semua, aku akan sembelih seorang anak aku. Kalau aku dapat anak lebih daripada 10 orang. Itu Abu Talib. Abdul Muttalib ni orang suhu ni. Orang hebat. Dia kalau dia kecek, bukan buat saja-saja. Apabila lagu tu undi-undi naik nama Abdullah. Sudah. Orang Arab Quraisy kata, jangan. Hamba tak setuju kalau Abdullah. Undi pula kali pula naik nama Abdullah. Orang Arab tak setuju, saya tak setuju. Hak ni pula tak setuju. Kalau orang lain boleh kira lagi Abdullah. Semua orang sayang kepada Abdullah, ayah kepada Nabi Muhammad. Kerana berjuruhnya, comelnya dan dia anak bosu sekali Abdul Muttalib. Apabila lagu tu katanya Abdul Muttalib, saya dah janji dah, saya terpaksa buat. Katanya orang Arab pada masa tu, wahai Abdul Muttalib, ambo nampak perbuatan lagu ni tak molek. Kalulah demo start buat lagu ni, akan jadi tradisi puak-puak kita orang Arab. Muktuwa. Apabila membuat tradisi lagu ni, dapat 10 orang anak sembelih seorang. Mustaq saja buat, lepas ni orang akan ikut perbuatanmu. Lepas ni puak kita ada 10 orang bunuh seorang. Tak boleh lagu ni. Abdul Muttalib ambo tak setuju kata benda lagu ni. Katanya Abdul Muttalib, saya sudah menazar dah, apa lagu mana nak buat? Gini. Kita cari cara penyelesaian. Kita kena tanya orang-orang tua, orang-orang yang ada pengalaman. Lagu mana nak selesai nazar kita ni? Mu kena selesai, mu kena tunai nazarmu. Tapi biar benda tu biar jadi orang puas hati. Katanya dia mesyuarat, akhir sekali kita pergi jumpa dengan seorang perempuan. Perempuan ni orang tua dah. Orang sangat ada ilmu, sangat banyak pengalaman. Semua masalah di tanah Arab ni orang akan rujuk dia. Katanya Abdul Muttalib kata orang tua ni duduk mana? Katanya pak dia berada di Yaman. Orang Yaman, ya orang Yaman. Jauh katanya Abdul Muttalib. Kita duduk di Mekah, nak turun ke Yaman, Allah.
Ana naik bah daripada Yaman naik ke Mekah. 30 jam naik bah lah. 24 jam, 30 jam baru sampai. Mampu. Jadi zaman dulu naik auto tak tahu berapa hari. Nak pergi jumpa orang tua ni, nak berada di Yaman ni. Maka akhir sekali putus kita kena selesai masalah ni cepat-cepat. Gilah pak dia. Cerita panjang akhir sekali jumpa dengan orang tua tu. Jumpa juga dengan wanita tu. Maka orang tua tu tanya, "Mun nazar gini apa yak cerita saya nazar saya akhir ni." Jadi semua kaum pok-pok kita ni tak setuju dengan nazar saya. Lagu mana? Katanya orang tua tu kata, kalau tempat demo, kalau bunuh orang, berapa orang? Berapa kena bayar? Ada bayaran ke ada denda? Gini. Kalau orang tu bunuh seseorang kena bayar 10 ekor unta. 10 ekor unta untuk bunuh orang. Katanya perempuan tu gini. Cara nak selesai nazarmu mu kena buat lagu ni. Mu kena buat undian. Abdullah dengan unta. Mu kocok, ping buat gini, jatuh nama kau dia. Kalau jatuh nama Abdullah, mu kena sembelih Abdullah. Kalau mu tak sembelih dia, mu kena tebuh dengan seorang nyawa, satu nyawa. Berapa dia? 10 ekor unta. Mu kocok dah. Kocok tubik lagi nama Abdullah. Kalau mu tak bunuh juga dia, mu kena tebuh nama dia dengan 10 ekor unta pula. Siapalah mu buat sehingga naik nama unta. Apabila naik nama unta, okey beres. Sembelih unta, tak payah dah. Nama Abdullah. Oh, puas hati orang Arab kata bijak. Orang tua ni. Jadi kata cik ni. Kelik akhir sekali buatlah lagu tu. Buat akhir sekalinya 10 ekor unta. Naik pula nama Abdullah. 10 ekor. Akhir sekali habis dah unta. Unta Abdul Muttalib kata saya habis dah unta, sudahlah. Naik lagi nama Abdullah, maka orang Arab kata saya 10 ekor unta, saya bayar. Dah tak sewi belakang Abdullah kena bunuh. Akhir sekali sampalah ke sebelah naik nama Abdullah. Kata. Selamat kita. Katanya Abdul Muttalib tak, saya tak perhati. Kocok pula. Jatuh pula nama unta pula. Tak naiklah nama Abdullah. Buat kali ketiga, naik 3 kali nama unta, maka barulah puas hati, maka ditebus ayah kepada Nabi Muhammad dengan 100 ekor unta. 10 kali naik nama dia, 100 ekor unta. Nabi kata, ana ibnu Zabihaini. Aku ni anak kepada 2 orang yang dekat-dekat nak kena sembelih. Pertama, anak apa dia? Ayah dia sendiri nak kena sembelih. Kedua, tok dia tu Ismail nak kena sembelih oleh tok dia Ibrahim alaihissalam nak sembelih Ismail. 2. Dalam keturunan Nabi Muhammad 2 orang cerita serupa nak kena sembelih dua-dua. Az-zabih ai bermakna al-mazbuh, orang yang nak kena sembelih lolo. Tu nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Hebatlah Abdullah bin Abdul Muttalib ni, orang hebat. Kalau dia jalan di rumah-rumah di Mekah, pipi dia kalau kena cahaya matahari kilat ni. Dinding-dinding di rumah di Mekah kena pipi Abdullah ini kilat. Cahaya dia, comelnya kulit dia Abdullah ni. Akhir sekali takdirnya berkahwin dengan Aminah. Siti Aminah. Bolehlah Nabi, lepas pada boleh Nabi, lepas pada 2 bulan lekat Nabi Muhammad, Abdullah pun meninggal. Meninggallah. Kerana tugas Abdullah nak melahirkan Nabi saja, cerita dia. Lepas pada tu dia pergi keluar berniaga di Syam, Syria. Apabila nak kelik di Mekah, dia lalu ke Madinah. Duduk rumah pak dara dia, rehat rumah pak dara dia Bani Najjar. Keluarga Abdullah sakit situ, takdirnya sakit. Sakit bawa sakit, zaman dulu sakit kan. Bimbang sakit, kena buat demam panas ke apa dia, tak ada obat zaman dulu. Maka meninggallah sana di Bani Najjar. Jadi Rasulullah 2 bulan tu lepas pada nikah Aminah dengan Abdullah ni, maka tok dia ajak ayah dia Abdul Muttalib ajak Abdullah pergi musafir nego. 2 bulan
dekat Rasulullah, Abdullah meninggal. Bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama dia Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Nama dia Syaibatul Hamdi. Nama dia. Bapa nama Syaibah. Syaibah ni maknanya ubah. Berubah. Kerana tok Nabi Abdul Muttalib ni dia beranak tu dia tua tu. Tua setara mana? Dia lahir tu berubah dah dia. Maka dapat gelar Syaibatul Hamdi. Ubah kepujian, ubah, dia berubah. Berubah pun berubah comel lah. Maka dipanggil Syaibatul Hamdi. Imam Syafi'i duduk dalam kandungan ibu dia 4 tahun. 4 tahun hari. Bukan 9 bulan. Pok kita ni 8 bulan ada, 7 bulan ada. Oh tak cukup. Tak cukup bulan ni bulan pun ada. Nah, Imam Syafi'i duduk dalam kandungan ibu dia 4 tahun. Oh tak tahu lagu mana besar mana, tak tahulah. 4 tahun dia duduk. Tok guru dia Imam Malik bin Anas 4 tahun juga. Duduk dalam kandungan ibu dia. Imam Malik apabila keluar, Tok Bidai sambut, dia kekoh jari Tok Bidai. Gigi tumbuh dah. Tumbuh gigi dah. Dah umur 4 tahun. Orang tua dalam kandungan ni biasanya bijak, otak jadi bijak. Kerana manusia duduk dalam kandungan, dia duduk dalam zikir, duduk ngatik semacam. Tak kenal dunia, duduk berzikir. Maka siapa dia yang lama berzikir dalam perut, apabila lahir tubuh dia jadi hebat. Orang tubuh jadi hebat, orang jadi kuat zikir. Payah nak panah, nak ising, nak panah kepala. Lah ni lepas pada 9 bulan, kalau tak beranak belah perut. Belah waktu baik. Teori orang kafir. Teori orang kafir lepas pada 9 bulan tu jalan dulu. Lebih daripada waktu tak boleh. Jadi matilah, jadi gapo dia, jadi macam-macam. Imam Syafi'i 4 tahun lah. Ke mana tu? 4 tahun. Gajah 24 bulan. 24 bulan. 24 bulan, 2 tahun duduk dalam perut. Pok kita lahir berapa? Ada hak sekilo setengah ada. Ada hak 2 kilo ada. Ada 3 kilo ada. Besar tu 3 kilo tu besar tu. 4 kilo tak ada lahir. 3 kilo lebih-lebih sikit tu, masya-Allah tu besar dah tu. Lahir. Gajah lahir tahu besar mana? Mesti kena berat 200 kilo. Berat 200 kilo, bukan sekilo tu. 200 kilo baru dia bila beranak. Kita kalau hak besar-besar tu bakar gajah panggil. Tu Abdul Muttalib nama dia. Bin Hashim. Hashim ni maksud dia orang yang kami gandum. Hashimah kami Hashim. Seorang yang pemurah, dia sendiri yang kami gandum untuk buat roti dan dibahagikan kepada penduduk Mekah ketika waktu kemarau. Maka dapat gelar Hashim. Bin Abdu Manaf bin Qusay ni sebab dia duduk jauh pada orang, adik-beradik dia duduk jauh, hidup Qusay makna dia ba'uda jauh. Masjidil Aqsa. Apa maksud Aqsa? Kerana dia duduk jauh daripada Mekah. Dia duduk di Palestin, maka dapat masjid gelaran Masjid Aqsa. Qasa maknanya jauh, Qasa. Bin Kilab nama dia muka lain. Tapi kerana dia minat berburu pakai anjing, dapat gelaran Kilab, anjing. Tapi orang dulu tak marah panggil anjing. Kita yang marah panggil anjing. Apa? Sensitif dengan anjing. Bangsa lain tak apa. Dia babi buat main lagi, anjing buat main lagi. Kita kerana faktor hukum kita jadi benci kepada satu benda. Asalnya tak boleh benci sebenarnya. Apa nak benci kat anjing?
Bapa nak benci kok babi. Tak ada syariat suruh membenci makhluk Allah Ta'ala. Misalnya orang lukis gambar, misalnya dah ikutlah gambar anjing. Gambar anjing. Apa hukum kita hina makhluk Allah Ta'ala? Dalam syariat kata anjing ni najis, kena basuh. Tu saja dalam syariat. Tak ada dalam syariat kata anjing ni kena supuh, kena laknat, kena kata huduh. Ada tak ada? Babi tu saya tak suruh kata lagu tu. Ada gambar babi misalnya, anak babi lah, macam-macam lah ni ke, macam-macam gambar kartun tu ke, gambar berapa dia ikutlah cerita kartun gambar babi tu. Huduh babi. Demo boleh buat babi? Tak boleh buat. Siapa dia buat babi? Tuhan. Apa kata ke dia? Ada Tuhan suruh kata tak makhluk Tuhan tu huduh? Tak ada. Apa mu pandai-pandai? Nak jawab ke mana? Hak tu kata, makhluk Tuhan ni comel berlaku. Orang Arab buat nama dulu. Kilap ni anjing. Anjing kita. Wi nama anjing ke? Anjing. Oh, gamuk dah mau wi nama anjing kita. Jadi kita orang Islam ni kena suka, kena hormat, kena mulia ke makhluk Allah Ta'ala. Masalah dia tu najis, suku pasal. Betul dia najis. Kita tak suruh kita pergi peluk kau apa dia. Dah. Cuma najis buat cara najis. Bukan nak hina, bukan nak seksa dia, katok dia. Ada orang tak boleh tengok anjing. Katoklah, bedah anjing lah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata, ada orang masuk syurga dengan sebab wi makan kok anjing. Sama saja, mu wi makan kok manusia pun boleh pahala, wi makan kok anjing pun boleh pahala. Mu jangan nampak wi ke manusia yang boleh pahala, kok anjing tak boleh pahala. Dan ada anjing masuk syurga. Kita tengok dalam surah Al-Kahfi, kita nak baca. Anjing Al-Qitmir dalam cerita Ashabul Kahfi masuk syurga. Kita manusia duduk pondok ngaji agama syurga. Belum tentu lagi. Kawin tu anjing masuk syurga. Tuhan nak royak semua makhluk aku ikut aku nak kata kepada dia suku pasal tu aku. Mu jangan pandai-pandai. Hok aku tak suruh mu jangan buat. Dan semua benda, anjing pun boleh masuk syurga kalau dengar kata. Manusia kalau tak dengar kata aku pun masuk neraka, apa tolong. Bukanlah neraka ni disediakan untuk anjing dan babi, tak ada. Anjing masuk syurga wewe. Manusia. Neraka dicipta untuk manusia. Anjing tak masuk awewe. Tu dia duk nampak. Tak masuk neraka tu. Gitu. Kau duk pekung anjing, kau duk beci kau anjing, kau duk supuh kau anjing. Hak tu kita bimbang tu. Ni masalah. Jangan rasa mulia. Sekalipun Allah Ta'ala buat kita manusia khalifah, ketua kepada makhluk Tuhan, tetapi kena hormat makhluk Tuhan. Ni kilabun namun. Kilab. Orang Arab wi nama singung, nama rimah bitan, nama fahak, nama sokok, nama bulan, nama jamil dulu. Nak suruh dia tu nampak debel. Jadi kita punya anjing, berat keturunan Nabi ada seorang nama anjing, malu Malu menurut pandangan kita. Pandangan agama kilap, tak ada masalah kafir. Bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Siapa sekat tu? Lepas pada Adnan, Nabi sebut nasab dia, keturunan siapa Adnan. Lepas Adnan, Nabi berhenti. Nabi kata kazaban nasabun. Kazaban nasabun. Kazaban nasabun.
Atas pada Adnan nampak tipu belaka tu. Pembuat nasab ni tipu. Tak ada maklumat secara sahih. Tapi yakinlah sambung kepada Ismail Ibrahim. Adnan daripada keturunan anak Nabi Ismail dan Ibrahim. Ya ada senggel lagi ni. Adnan nak sapa kepada Ismail ni ada senggel lagi. Tapi sapa kepada Ismail bin Ibrahim. Ya, tapi tengah tu tidak sabit nasab. Lagu tu. Ada dalam kitab sebut nasab Nabi. Sapa kepada Ismail dan bersambung kepada Ibrahim. Ada kitab pula amari samba kepada Nabi Adam. Ibrahim sapa kepada Nabi Adam. Lepas Nabi Adam tak ada lah. Nasab atas pada Nabi Adam tak ada lah. Ayah Nabi Adam tak ada lah. Sekat tu lah. Bonda baginda ibu Nabi pula nama dia Aminah binti Wahb bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Ya sambung tu. Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi Abdul Manaf daripada nasab mak Nabi. Dengan Abdul Manaf nasab ayah Nabi. Ada dua Abdul Manaf, pasal tak? Hashim bin Abdul Manaf. Hak ni Wahab bin Abdul Manaf. Mana Abdul Manaf hak tolong ke? Dah. Mak Abdul Manaf ni bin Zurrah, hak ni Abdul Manaf bin Qusay. Kilab benda sama. Orang tolong. Kilab bin Murrah hak tolong. Berarti Abdul Manaf dinasab ayah Nabi dengan Abdul Manaf dinasab ibu Nabi sepupu. Ayah kepada Abdul Manaf sebelum Nabi tu adik-beradik. Siapa dia? Qusay dengan Zuhrah ni. Qusay dengan Zuhrah ni adik-beradik. Kedua-duanya anak kepada Kilab bin Murrah. Pasal tak? Jadi sepupu Abdul Manaf. Ada orang tukar Abdul Manaf ni. Oh, dia sambung di Abdul Manaf. Dia sambung di Kilab bin Murrah. Nasab Nabi. Nama baginda ada banyak, antaranya Muhammad, nama Nabi Muhammad. Muhammad ni nama Nabi Muhammad betul. Ni. Nabi Muhammad hak zahir ni. Hak lahir dia Mekah, hak apa dia? Hak tu nama dia Muhammadun. Jelas. Ahmad pula sebelum Nabi Muhammad dilahirkan diberi gelar Ahmad. Zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah Taala wahyukan kepada Nabi Isa akan lahir Nabi akhir zaman, nama dia Manismuhu Ahmad. Nama dia Ahmad. Jadi Ahmad ni nama Nabi Muhammad sebelum dilahirkan. Ahmadu. Sebelum Ahmad lagi Mustafa. Tu ulama bahas martabat dia deh. Muhammad, Ahmad, Mustafa. Mustafa ni sebelum Ahmad lagi. Al-Mustafa. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih daripada manusia itu bangsa Arab. Innallaha astafi, sesungguhnya Allah telah istafa. Daripada bangsa Arab itu bangsa Arab, patu bangsa Bani Hashim keluarga orang sekali, dan memilih aku daripada. Wa ana khiyarun min khiyarin, aku dipilih daripada orang-orang yang sudah dipilih. Mahi nama Nabi. Mahi ni orang yang menghapuskan kekufuran. Gelar dia Mahi. Hasyir, orang yang menghimpunkan manusia di belakang dia. Nabi Muhammad di padang mahsyar dia hak kepala. Nabi Rahmah, Nabi yang penyayang. Nabi Taubah, Nabi suka bertaubat. Rasulul Malahim, Nabi peperangan. Malahim ni perang. Nabi ni perang, cerita dia perang. Nabi-nabi lain mungkin tak ada peperangan lah mana, tapi Nabi Muhammad nak sebar agama ni ada peperangan. Banyak kali Nabi Muhammad perang. Ada peperangan Nabi Muhammad bawa tentera 3,000 orang. Lawan tahu berapa orang? 200,000 orang. 3,000 lawan 200,000 orang. Seloklah perang lagu ni. Pasal lah. Tapi benar juga 3,000 ni. Kira 3,000 bagi 200,000. Dalam 70 orang seorang. 70 orang seorang sahabat kena berlawan 70 orang. Boleh baca?
70 orang ni lawan musuh orang. Gocoh perau. Ngapisa ngakleweng ngaletok tak cara apa dah. Tu sahabat berani sungguh. Kok kita ni buat saja. Hatu pun takut. Sahabat dulu hatu ni nipis bagi dia ni. Manusia tu kok masalah. Khatim nama Nabi, penutup. Fatih pembuka. Taha gelar. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa tu? Lahu ma fis samawati wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Kat tu. Baca doa tu. Untuk pelembut hati orang. Baca japi. Kita kalau nak mengajar baca surah Taha. Niat supaya pendengar tu jadi lembut hati, boleh amal ilmu dia dengar kata. Yasin, nama Nabi Yasin. Sebab tu kita baca Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Nama Yasin nama Nabi Muhammad. Terus kita selawat sallallahu alaihi wasallam tu nama Nabi Muhammad tu Yasin. Dan Abdullah ada juga gelar Abdullah. Qama Abdullahi. Enggak boleh dalam ayat Quran tu. Maknanya telah berdiri Abdullah, yakni Nabi Muhammad. Tu gelar dia. Sayyidina Ibnu Abbas berkata sabda Nabi, ismi fil Qur'ani Muhammad wa fil Injili Ahmad wa fit Taurati Uhid. Wa innama summitu uhidan li anni uhidu ummati an-nari jahannam. Maksudnya namaku dalam Al-Quran Muhammad, di dalam Injil Ahmad, Nabi Isa Nabi Isa kitab dia Injil, nama Nabi Muhammad tak sebut Muhammad, panggil Ahmad. Manismuhu Ahmad. Manakala di dalam Taurat nama dia Uhid. Sesungguhnya dinamakan aku dengan nama Uhid kerana aku satu-satunya Nabi yang dapat menyelamatkan umatku daripada neraka. Uhid asal kata ahadun. Sorry. Ahadun, uhidun. Sekilas sirah baginda, mukhtasar siratihi, secara ringkas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda dilahirkan di Mekah, wallahu a'lam. Ustaz, apakah pandangan Ustaz bagi kumpulan-kumpulan yang nak menggulingkan kerajaan? Sebab takut negara Malaysia dikuasai oleh kaum Cina. Katanya menurut hadis dan ayat Quran yang menjelaskan Islam wajib memerangi puak kafir. Sebab negara ini negara Islam, mohon pencerahan daripada Ustaz. Lagu mana tak tahulah. Ambo nak komen lagu mana. Cuma negara itu wajib dijaga dan dipelihara daripada semua anasir-anasir yang mengganggu keamanan negara. Sama ada unsur daripada dalam ataupun unsur daripada luar. Kadang-kadang khianat daripada orang dalam sendiri, kadang-kadang khianat daripada orang luar. Maka Nabi Muhammad apabila pergi ke Madinah, Rasulullah buat satu undang-undang dipanggil Piagam Madinah.
Undang-undang nak jaga negara Madinah. Antaranya semua orang yang berada di Madinah wajib menjaga negara Madinah daripada sebagai kekacauan ataupun musuh yang menyerang. Siapa dia nak duduk sini boleh, tapi jaga keharmonian negara ni. Dia sendiri jangan buat kacau. Dan kalau ada musuh daripada luar, wajib dia kena mempertahankan negara Madinah ni bersama dengan orang Islam. Kalau nisbah dengan negara kita, wajib mana-mana bangsa yang duduk di Malaysia mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Orang Melayu, orang Cina, orang India hok menopel duduk di negara kita, dan dia bukan rakyat Malaysia. Kalau ngaji, kalau dalam parlimen, kalau dalam perlembagaan, dia ada sebut Bumi Putera, orang asal negara adalah orang Melayu. Hak orang lain, bangsa lain boleh duduk, tapi dia bukan rakyat tuanku, dia panggil rakyat raja, dia panggil. Apabila bukan rakyat raja, dia nak jadi agama gapo terpulang. Manakala rakyat raja Bumi Putera wajib beragama Islam. Orang Melayu lah kita kata. Tu syarat dia sebut dah gano-gano. Jadi undang-undang tu lagu tu lah. Ada dah jelas dah gapo dia dah memang ada. Cuma praktikal dia pula lah. Lagu mana. Wajib kita menjaga keamanan negara kita, lebih-lebih lagi lah ni dekat-dekat dengan hari kemerdekaan ni. Bukan jangan kita pula bangsa asal di Malaysia ini, orang Melayu ni pula dia pula yang membuat onar di dalam negara pula. Kita yang merosakkan bangsa kita, kita yang memudaratkan bangsa kita. Di samping kita kena jaga, kita pula kena jaga kan. Tu lagu tu. Nak jagalah negara kita ni ada soni Kalau hancur negara ni nak duduk mana kita? Nak pergi tupai negara orang, nyambak demo, jadi pendatang kita. Takut siapa tengah jalannya tembok tak tahu. Jadi hargailah selagi mana Allah Ta'ala beri kepada kita negara yang aman, hargai dan jaga, berdoa dengan Allah supaya Allah Ta'ala pelihara negara kita. Tu tengok orang yang tak ada negara lagu mana. Mari sengih-sengih. Lagu tu. Hilang kehebatan dia apabila menumpang di negara orang. Sekalipun dia orang hebat tapi duduk di negara orang setara mana sangat. Lagu tu lah. Saya nak tanya betul kau sebahagian daripada anggota badan ulama dan wali-wali juga boleh dijadikan bahan untuk bomo dan sihir. Mohon pencerahan. Apa dia hamba tak faham tu. Anggota badan ulama dan wali-wali juga boleh dijadikan bahan untuk bomo dan sihir. Hamba tak boleh nak royak. Kerana tak tahu tu. Kain serba wali. Lepas tu buat guna buat bomo, nak suruh siar. Orang ada keberkatan dia. Cerita disebut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Zaman dia ada orang masuk hatu. Orang Tino masuk hatu. Maka mari ngadu kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata ada orang kerasukan jin. Maka Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, minta maaf saya ada kuliah. Saya duduk tengah mengajar sekarang. Saya tak lagi cari dekat saya nak tinggal mengajar saya. Gini. Dia pun cabut selipar dia sebelah. Mugi kat orang Tino ni buat gini. Tubik kalau aku pingat. Tunjuk selipar aku pada dia. Maka dia buat lagu tu lari jin tu. Selipar wali lah kita kata. Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lari dah. Boleh buat bomo lah. Kalau selipar kita, kohor masuk ada. Bukan kohor tubik, kohor masuk. Jadi keberkatan tu ada. Keberkatan tu ada. Nak buat sihir tak ada lah. Nak buat untuk bomo sia tu ada insyaAllah. Nak minta amalan wirid sebelum subuh, selepas subuh, baca Wirdul Latih Imam Haddad. Hamba syuk, lepas pada subuh baca Wirdul Latih Imam Haddad dengan sebelum maghrib baca.
Kerana dalam wirdul latih Imam Haddad telah mengumpulkan amalan-amalan daripada hadis Nabi dan amalan-amalan perlindungan, macam-macam kelebihan. Kalau kita baca, macam-macam kelebihan dia. Hak ni wirid ni kelebihan dia gini, kelebihan dia gini. Jadi dia kumpul dah. Tak payah baca banyak-banyak wirid, baca sewirid saja. Wirdul latih sudah cukup untuk amalan orang-orang awam. Tak payah baca doa lebih-lebih dah, baca wirdul latih saja, insya-Allah selamat siang dan malam. Seorang sahabat kena ketik di kala jeking mari temu Rasulullah, suruh Rasulullah japi. Japilah, bomo lah kita kata. Maka Rasulullah tanya, "Mu dok baca dok doa pagi dengan petang?" "Dok ya Rasulullah." Tak payah kecek. Kalau mu baca, tak ada orang, tak ada kena ketik. Jadi kelebihan doa pagi dan petang ni disusun oleh ulama macam-macam. Antaranya wirdul latih karangan Imamul Haddad. Jadi ambo ijazah lah amalan wirdul latih sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Amal tu insya-Allah pengarah dia pun wali kutub pula tu Apa hukum masuk acara larian yang dianjurkan oleh bank konvensional seperti Standard Chartered? Terima kasih. Payah. Ya bank ni biasanya hasil dianya daripada sumber yang tidak benar. Yakni riba lah mudah kita kata. Konvensional ni bank hok tak cara hukum akal ni lah. Bank hok bahasa ikut dia bahas. Lo ni kan ada kapi Islam juga kan. Bank Islam, bank kapi, pizza Islam, ikan kapi, ikan Islam, macam-macam lah ni. Nyepak Islam, nyepak kapi, ada belakang macam-macam. Jadi benda-benda lagu ni bank pun ada kapi Islam. Jadi bank kapi panggil istilah panggil ni. Pas lagu mana? Kalau boleh jangan sertai sebab hadiah dia tu benda daripada duit benda lagu tu. Tu hak muktamad lah. Ada pendapat kata bank ni tidak mengamalkan riba. Riba pun bukan riba. Adalah perbahasan panjang. Bagi orang kata bank tidak ada riba dalam bank, maka boleh sertai benda-benda yang berkait dengan bank, boleh kita ambil duit hasil daripada bank kerana duit tu halal. Jadi benda ni khilaf. Kalau tak perlu masuk, tak payah masuk. Kalau nak masuk sangat, ambil pendapat kata bank tidak mengamalkan riba. Sebut gitu. Hak law ni pun bukan riba dipanggil. Gapo-gapo tu perbahasan panjang lebar lah. Hamba malah nak panjang lebar. Antara yang fatwa kata tidak riba, Sidi Ali Jumaah. Dr. Ali Jumaah. Mufti, bekas mufti Mesir. Mohon ijazah ustaz selawat kasih. Selawat kasih Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub. Habibni indaka wa indan nasi ajma'in. Ambo ijazah sebenarnya ambo terima daripada guru ambo. Baca sebanyak mana? Baca sebanyak mungkin. Duk saja baca. Insya-Allah orang akan suka kita. Dia orang suka bola baca takut jadi muka lain pula. Suka lajak tak boleh juga orang ni. Nak makan nasi payuh. Nak duk betah telefon, duk betah tanya khabar, duk betah ikut kita pas dalam jambe ikut kita tak boleh tu jadi ngarut sangat. Nampak orang suka kita tu berhentilah selawat tu. Jadilah tu. Saya ada seorang kawan dia tak berapa suka kawan dia. Lagi seorang sebab suka mengada-ngada. Tapi kawan saya ni lelaki. Dan kawan dia tu pun lelaki. Jadi kawan pening ayat ni. Saya ada seorang kawan. Dia tak berapa suka kawan dia. Kawan dia lagi seorang. Tak suka lagi kawan dia lagi seorang. Sebab suka ngada-ngada. Tapi kawan saya ni laki-laki. Dan kawan dia pun laki-laki. Pening aku jadi. Jadi kawan saya rimah. Boleh kau kawan saya buat suatu perbuatan supaya kawan dia tak kacau kawan saya ni. Maaf. Sekadar menyampaikan soalan mohon penjelasan tu. Pening aku ayatmu ni betah kawan kita menjadi kepening ni. Gini nak ayat cerita. Ya ada saing ni jatuh sama jatuh.
Jadi jatuh ni kali suka kok jatuh jenis style lembut. Jadi minat meneneh. Oh tu orang panggil meneneh. Jadi minat gitu berkali jadi rimah hamba Jadi tak tahu jadi mengada-ngada perangai jadi kita ambil makan nasi. Ya terima kasih. Menak dia kata jadi menak. Dok main tepuk-tepuk atas pohon jadi wasuwah aku jadi aku tu berkali dia kata jadi rimah saya. Pas boleh tak saya buat sesuatu menyebabkan dia jadi benci. Kita mapuh dia kau. Kita buat lagu mana jadi tak suka kita. Selamat kita. Kita tak si video saing kita jadi serabut perut. Nak kita duk tidur celek mata tengok dia duduk tengok kita. Mengarutlah tu. Mengarut dari setan ni hai belis ni kita nak tidur tak boleh. Kita nak saling kain dia tengok juga. Kata bengoklah kata. Di situ dia tengok jangan. Dalam kitab dia pun duk lukis gambar kita. Duk lukis gambar kita lah duk apa dia. Balik-balik buat mari hadiah kita. Jadi gila dah ni. Gila dah ni tak sedap. Boleh kau nak kacau lah. Boleh tak buat lagu tu ikut kita lah atas keselesaan kita lah. Ada orang ni gini. Orang suka kita ni alhamdulillah. Satu nikmat lah. Daripada orang benci kita baik orang suka kita. Tapi suka kalau melampau-lampau sangat jadi serabut perut juga. Kena bacalah doa. Tu kata selawat tu jangan selawat banyak. Jadi emo saya lagu ni yang gila lah kita cakap lari lah. Bolehlah buatlah lagu mana ataupun tegurlah dia. Tak sedok kecek awak saya lah. Dia kau lembut. Ya kakak. Sekut Mary. Mu tak sedok mari dekat sangat dengan aku. Ya kena kecek kasar gitu. Baru dia tak mari jadi naik over sangat lagu tu. Mu tak sedok buat gelenyar lagu tu. Malu kau orang. Biar sedar gitu deh. Kita bukan nak balas orang tapi royak sepatah gitu. Mohon ijazah tawassul dengan Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'lawi daripada ustaz. Sebut nama dia lah. Hamba tawassul dengan Sidi Faqih Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam nama dia Muhammad bin Ali Ba'lawi. Wa usulihi usul dia keturunan ahli atas dia wa furu'ihim dan bakar dia ke bawah ni. Patut sebut niat kita. Hamba tawassul dengan dia dengan Muhammad Sidi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi usul dia dan furu' kepada mereka dengan niat supaya Allah Taala buka ke futuh ikut sebut. Patut baca Fatihah hadiah kepada pokok dia. Berkat pokok dia. Orang dulu nak minta sesuatu jumpa orang wi hadiah. Kita jumpa siapa-siapa dia tok guru minta air tawar kita wi hadiah. Jadi orang-orang ni dah meninggal dah. Maka dia tak si hadiah, tak si apa dia nak tu? Fatihah kita. Pahala Fatihah kita. Maka tradisi dia nak suruh dia doa kita ke apa dia keberkatan buat dia kita hadiah ke Fatihah kepada dia. Di samping tawassul dengan surah Al-Fatihah. Apa hukum tengok live mengajar ilmu agama dalam tanda? Ni dia buat ni bagi je lagu ni. Gini, nak kata gua no. Tak ada masa nak buat kebaikan. Tak ada tempat benarnya. Dalam tandah boleh buat kebaikan, dalam disko boleh buat kebaikan, tapi dengan ngajar betul benda kebaikan tapi buat dalam tandah. Kau lerah pula tu pasal TV pula sebelah ni. Bila-bila duk tengok. Nama. Bila-bila duk elok, bila duk tengok, naik semangat. Duk dalam tanda. Kita nak kata guano betul benda tu kebaikan tapi dalam tanda hanya baca ayat Quran kau apa tidak sesuai. Dosa tu dok tapi tidak beberapa sesuai. Boleh pahala tapi ya beza gini kita ngaji direct dengan ngaji online macam ngaji online lagu ni. Ataupun ngaji sebab itulah orang tu setengah-setengah ulama ngaji online ni pahala dia serupa dengan ngaji biasa. Tapi dengan syarat dia jaga adab supaya duduk depan. Dia kena duduk, kena baca kitab, kena tok. Hak tu dapat pahala serupa dengan hadis. Tapi kalau dengar bila-bila tidur, bila-bila gapo, hak tu dapat pahala ngaji online. Sebab apa? Sebab adab dia tak jaga. Semuanya dia dengar ilmu, tapi adab dia tak jaga. Kadang-kadang pakai plekat saja. Kadang-kadang tu dalam jambe dengar. Rugi tak dengar. Dalam jambe waktu ubik apa dah dengar suara ni. Pas lagu tu serupa ke dalam majlis ilmu? Sebab itulah orang hadir dalam majlis ilmu lebih berbanding. Sebab orang mengaji selain daripada dalam majlis gini,
dalam majlis tu sendiri, maka adat itu. Maka tak serupa, tentu tak serupa lah. Cuma kalau kita jaga adat, kita bukan duduk dalam majlis, maka ada kata serupa dengan duduk dalam majlis juga. Sebab tu kita setengah tengok ulama-ulama, kalau dia tok guru dia telefon, dia tengok, oh nama tok guru dia. Dia pergi pakai jubah, pakai berkapolio, pakai serban. Hello, assalamualaikum. Kita kain plekat sekat dada, boleh-boleh makan jawab telefon. Bukan. Sebab orang-orang lagu ni dia nak dapat fadilat hadir berserta. Okey, lagu mana kalau mu duduk depan dia? Kena lagu tu. Maka mu duduk mana pun, okey, jawab dengan cara lagu tu. Orang ni orang sentiasa hadir macam dengan guru dia tu. Tak salah dia amat kata dosa, tapi nampak pelik lah. Jangan buat depan orang, kena kok Wahabi mampu lah jawab. Kalau suami suruh pakai podah, tapi tempat kerja tak bagi pakai, macam mana nak buat tuan guru? Wajib taat suami. Wajib taat suami. Kalau kita tak buat, berdosa. Kalau kita tak buat, hak suami suruh, berdosa. Tu saja. Lepas tu kena pecat kerja pun. Kalau kita buat, ya berdosa. Kalau tak buat, tu. Tak ada kompromi tak boleh. Saya terpaksa jaga kerja saya. Kerja ni wajib ke tak? Tak. Wajib taat pada bos? Tak. Wajib taat pada suami? Ya. Sebab apa jadi hak benda wajib dengan benda hak tak wajib tak faham ke? Tak saling nak mikir kau guna. Kau apa dia? Wajib kau dak buat kerja lah ni. Berarti lah. Berarti orang ni menyuruh kita lawan suami kita. Awak nak kerja dengan ni, bos lagu ni. Suami kita suruh pakai podah. Bos kita tak suruh pakai podah. Taat dia lagi. Allah Ta'ala suruh taat dia. Tak. Berarti wajib berhenti. Kalau dia suruh buka podah, berarti suruh lawan suami dia. Lagu tu. Saya cikgu. Cikgu tak boleh kalau tutup podah dia kata tak dengar suara. Karut. Buka muka suara. Tak faham kok betul ya. Tak salah. Waktu kata orang Tino ni molek duduk rumah. Kalau kerja jadi masalah lagu ni, bercanggah tak lelaki suruh dengan hak bos suruh. Kalau tak lelaki suruh goreng, depan tu tak siap buat. Goreng ikan. Bos suruh nu pukul 3 malam lagi. Allah dayus nu lah. Hak Tino kurang hajar betul lah. Deraka betul lagu ni. Hak bos buat, gapo dia suruh? Kau senyum semacam. Bedok tu pakai wangi-wangi jumpa bos. Untuk laki bang pos setan. Pakai bedok-bedok. Lepas tu gapo dia lagu tu kita. Tiba-tiba nak masuk syurga lagu tu. Wanita solehah kau lagu tu. Fikir-fikirlah sedikit. Agama tidak pernah melarang kita bekerja. Tapi agama melarang kita membuat maksiat. Fahimlah apa dia maksud dia tu. Kalau tu imam tak baca khutbah Jumaat tapi makmum tak cukup 40 orang lagi, gana ustaz? Tak boleh dah. Rukun khutbah tu hok baca mula-mula tu kena 40 orang dengar. 39 orang lah. 40 orang tu imam khutbah tu, lepas tu 39 orang dengar. Kalau dia baca dah tak sah lah. Mula ke Jumaat dengan tidak cukup syarat. Bila kau bermula Jumaat? Bermula dengan alhamdulillah baca khutbah. 20 orang baru duduk depan. Khutbah kedua bangun baru 40 orang. Tak sah khutbah pertama tu, patut tak sah habislah. Ustazah kapung ambo royak. Sudahlah. Kalau imam tak sebut imaman sah sebab dia duduk depan. Ustazah kapung ambo royak. Ustazah, moga dia tak biasa mai Jumaat ni. Ustazah kapung ambo royak, kalau imam tak sebut imaman. Imam tak sebut mai Jumaat kau apa dia? Sah. Mai tu sebab dia duduk depan. Sebab dia duduk depan. So. Oh penat juga ustaz ni. Apa ustazah ni? Kalau maya biasa sah dah. Maya zuhur ke maya asar sah.
Tapi kalau semaya Jumaat wajib kena sebut imam. Jadi betul jugalah kalau semaya biasa tak wajib sebut imam. Bukan syarat dia depan. Sebab dia imam ni tidak wajibnya niat imam ketika semaya Jumaat. Kalau dia nak dapat pahala baru dia niat imam. Manakala semaya Jumaat wajib kena sebut imam. Mana lebih baik solat jemaah dengan anak isteri di rumah atau suami je pergi solat kat masjid? Gini. Dalam kitab ada sebut bahas. Macam-macam lah perbahasannya. Tradisinya kita terima daripada guru kita, daripada guru-guru siapa tabi'in, siapa sahabat, orang lelaki semua sembahyang di masjid. Tradisi kita orang Islam. Orang laki-laki tidak semaya di rumah. Hampir 99%. Hak semaya di rumah tu hanya ada uzur. Ada sebab. Kalau tak ada sebab, maya di masjid belaka. Manakala perempuan, ada semaya di masjid, ada semaya di rumah. Cuma Nabi Muhammad sebut, rumah lebih afdal berbanding dengan masjid. Jadi kalau bini kita mai rumah, kita duk mai masjid, patut bila nak jemaah dengan dia, tengok kalau dia berseorangnya, ada ulama kata sembahyang dengan isteri afdal berbanding dengan sembahyang di masjid kerana supaya dapat sembahyang jemaah. Tapi kalau kita dah ada anak dah ada apa anak tino ke anak jatuh, afdal orang rumah kita berjemaah dengan anak-anak, kita sembahyang di masjid. Lagu itulah tradisinya. Kalau tak ada anak pula, afdalnya ulama dulu buat semaya dengan isteri dulu, lepas tu mari masjid semaya dengan di masjid. Ada tu yang semaya di masjid dulu, kelik maya jemaah, pergi berjemaah dengan isteri pula. Buat gitu. Cara nak selesai. Saya kerja pengawal keselamatan kepada orang Bukit Islam. Setiap minggu boh pergi gereja. Saya pergi sekali. Apa hukum dia? Gini kita nak kata mana. Kita kerja tu bukan nak jaga kafe dia. Ingat, nak jaga kafe tak boleh. Nak jaga maksiat tak boleh. Kalau jaga orang kafe tak dosa. Kita bodyguard dia. Jaga keselamatan dia. Tak dosa. Jaga keselamatan. Bahkan di dalam agama kita ada satu benda dipanggil jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Orang kafir, negara dia kecil. Tiba-tiba negara kafir lain nak serai dia. Dia pun mari bernaung di bawah negara kita orang Islam. Kita pun jaga orang kafir. Jaga orang kafir. Tak seri orang kafir lain khianat. Orang Islam memang tak khianat orang tu. Orang kafir lain khianat. Mana kita jaga dia. Dia duduk dalam tu, nyom zina, nyom minum arak. Negara dia. Okay, kita nak kata mana? Tapi kita, orang Islam jaga dia supaya orang kafir lain. Boleh? Boleh hukum dia. Jangan kita jaga kafir dia. Saya jaga dia mau buat kafir. Bukan. Jaga keselamatan lain. Kena faham. Bukan maksud kita membantu buat maksiat dia. Dia tak boleh bantu buat maksiat dia. Ambo kerja driver. Kata mana? Driver. Bawa driver. Ambo. Dia buat maksiat. Ambo. Bukan kata ambo memang nak bawa dia surat maksiat Tuhan. Tak. Cuma molek benda-benda lagu ni jangan terlibat sama. Tanya nak pergi gereja kita royak lah boh. Ambo tak boleh atas tempat lagu ni agama ambo larang. Kalau boh nak pergi maiding, nak pergi berderak, nak pergi mana, pergi bahaya kepala gajah, kalau pergi je. Tapi hak tempat ni benda-benda lagu ni saya tak boleh lah buat. Oh ya gitu. Mungkin boh tu kata tak apalah biar dah. Jadi demo boleh rehat dah tu. Boleh cuti dah tu. Jadi molek jauh ke lah benda-benda lagu ni. Tidak masuk dalam kategori a'ana ala maksiyah. Kalau kita buat ibadat, kita niat hadiah pahala ibadat kepada suami kita. Boleh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah apa. Kerana ulama kata pahala itu milik seseorang. Okay? Kita buat maya misalnya. Boleh pahala semaya. Apabila pahala tu boleh kita, milik kita lah. Laha maka sahabat wa alaiha maka tasabat. Okay? Milik kamu kebaikan yang kamu buat.
Milik kamu juga kejahatan kamu buat. Apabila milik kita, kita boleh beri orang. Boleh kaedah dia. Tu kaedah dia. Benda yang kita miliki, boleh kita beri hadiah kepada orang. Pahala tu, ya saya miliki. Maka kita boleh hadiah kepada orang. Boleh dah. Kita semaya, kalau kita puasa, hukum dia harus nak buat lagu tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Petunjuk hati Hibat al-Mustafa kami mencari ilmu suci. Petunjuk hati Gatot ilahi. Pagi dan petang tidak pernah sunyi, mengaji berbakti untuk umat sejati. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Guru-guru mulia penuh kasih mendidik, membimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Guru-guru mulia penuh kasih mendidik, pembimbing kami dengan hikmah dan nasihat yang bijak, menanamkan akhlak yang luhur dan mulia agar kami tumbuh menjadi insan berharga. Ribat al-Mustafa cahaya Ibnu Muhammadi. Ahli sunnah wal jamaah jalan yang kami tempuh ini. Dengan iman dan ilmu kami melangkah pasti menuju ridha Allah di jalan yang suci. Kami belajar tentang cinta sejati, cinta pada Allah dan Nabi yang suci. Dengan tekad bulat kami berjanji untuk selalu taat hingga akhir nanti. Ribat